Kita dulu masa kita keluar, kita tak ada the need for attention. Saya rasa tak ada. Kita Betul. tahu kita nak masuk, kita nak survive, kita nak cari gaji, kita nak bina hidup. Tapi saya rasa pressure atau tekanan generasi sekarang, bila mereka nak membina keluarga, membina diri sendiri, there's a need for validation. Masyarakat kena endorse mereka sudah berjaya, so kena post kat media sosial, naik pangkat, dapat kerja. Jadi the need for attention dengan validation itu yang membuatkan mereka sedikit lain daripada kita. Kita dulu tak ada, tak payah orang nak validate. tak ada orang, tak perlu validate, because kita tahu kita kena survive on our own. Tapi peer pressure, validation, social media punya pressure itu yang menekan generasi sekarang. Maknanya kalau mereka berjaya kerana orang lain kena endorse mereka berjaya. Alright. Itu saya rasa itu pressure-nya. Ini penyakit bila saya tengok dekat trade. Dia buat satu caption. Dia beli kereta ataupun rumah. New achievement unlock. Correct. Kita dulu tak ada begitu. Tak ada achievement kita itu. paling kuat pun kita ajak kawan-kawan naik kereta pusing-pusing, makan-makan belanja.